Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk hari ni setting untuk device BRD ni lah 03. So kat sini yang pertama kita masuk dia punya menu dia. Menu dia kita masuk kat bawah. Kita hold lama-lama untuk masuk dia punya menu lah. Okay. So dia akan keluar range yang pertama. Range kita setting kat sini lah, belah kanan pula. Setting dekat kanan. Untuk barricade 3 meter ataupun 3.5, yang sekarang ni untuk cempaka ni barricade dia 3.5 palang dia. So kita kena setting kurang 0.5 daripada jarak panjang palang. So untuk yang sini kita setkan 3 meter lah. So untuk save dia, kita dah set, kita save, hold lama-lama kat bawah sampai dia kelip. So dia dah save lah. So seterusnya untuk kita set yang lain pula, sama juga, kita hold menu dia, tekan lagi sekali. Okay, speed dia biar kekalkan 6. Okay, delay dia kat sini kita boleh buat 1 second delay, safety. So lepas tu kita save. Okay, seterusnya kita check dia punya mode betul ke tak. Sama juga, hold pada menu sampai dia masuk ke range ni. Speed, delay, mode pastikan 1.0 lah. Default dia 1.0. So dia ada H, 1H, 2L, 20, 2H. Dia ada 1L, 1.0 dan 1H. So memang untuk barricade biasa pakai 1.0 lah. Untuk fencing baru pakai 2, mode 2.0. So itu sahaja untuk setting dia. Range kita pakai kurangkan 0.5 daripada panjang palang. Speed boleh pakai 5 ataupun 6. Delay bergantung kepada kawasan tempat lah. Biasa kita akan set pada 1 lah, 1 second. So yang mode untuk biasa punya palang, yang straight arm ataupun teleskopik biasa 1.0. Yang fencing pakai mode 2 lah, daripada 2L, 20 dengan 2H. Itu sahaja.